kembali bersama dengan Encik Aznul untuk berkongsi pandangan bagaimana menghias ruang kediaman anda berdasarkan konsep ini. Okey, baiklah Encik Aznul. Ramai yang beranggapan kalau konsep urban contemporary sesuai untuk kondominium mewah sahaja. Apakah itu benar? Tak semestinya kondominium mewah je. Kita boleh gunakan rumah-rumah yang lama. Yang selalunya rumah-rumah di era 70-an, konsep dia ialah urban contemporary. Design dia kebanyakan ringkas, straightforward, yang lurus. Kebanyakan je lah. Yang kedua, selain macam pemilihan warna kan untuk konsep ini, apakah lagi aspek-aspek yang penting untuk seseorang menghias bagi menghidupkan lagi ruang kediaman tersebut? Aspek selain daripada warna, kita boleh menggunakan cushion ataupun kemasan langsir yang bertekstur. Yang bertekstur ni seperti mungkin corak ke ataupun dia punya kain yang bukan polos? Kain yang bukan polos lah. Kebanyakan kain ada yang bertekstur, yang ada macam ada tekstur, bukan licin, dia tekstur lah. Selain daripada kalau kita sebut tentang tekstur, bagaimana pula dengan corak? Corak untuk kemasan lembut jika seseorang itu ingin tambahkan sedikit corak. Corak apa yang paling sesuai? Corak yang sesuai untuk urban ni selalunya corak-corak geometrical seperti batu ni. Dia ada bentuk-bentuk lah. Itu dinding. Boleh juga dengan contoh seperti meja ni. Kan dia punya corak geometrical. Segitiga itu semua dia petak semua. Tak geometrical sebab ini sangat ringkas. Okey, kesilapan lazim antara ramai tuan rumah selalu lakukan untuk menghias berdasarkan konsep urban contemporary. Itu soalan yang bagus tu. Okey, selalu kesilapan yang tuan rumah buat ialah mereka menggunakan aksesoris yang salah, seperti perhiasan yang berbentuk berbunga-bunga, yang berukir-ukir. Sebab urban ni selalunya dia ringkas. Itu kesilapan yang paling selalu tuan rumah lakukan. Encik Aznul ada antara tip yang boleh dikongsikan bersama mereka yang paling mudah untuk mereka terapkan dalam konsep ini? Tips sangat senang. Kita cuma mainkan elemen pencahayaan. Sebab selalunya bila di luar kan gaya hidup sekarang ni kan busy. Kebanyakan orang sekarang ni sibuk. Jadi bila dia balik rumah, dia nak ketenangan. Jadi pencahayaan tu penting. Cahaya yang redup, yang aman, yang damai. Ini pencahayaan ini adakah dari segi pencahayaan semula jadi atau jenis-jenis lampu yang mereka pilih? Bergantung. Semula jadi pun ada juga memainkan peranan jugalah dalam elemen konsep ini. Kalau malam selalunya orang mainkan lampu lah. Cahaya yang agak suram, relax. Sesuai dengan gaya hidup sekarang ni. Kalau perhatikan tu tak? Betul. Warna, kalau pergi mana-mana, even contoh macam kedai makan lah, restoran pun guna warna-warna yang malam, yang suasana romantik, aman, relax saja. Itu dia. Okey, terima kasih Encik Aznul. Itulah antara sedikit sebanyak yang boleh dikongsikan kepada anda berdasarkan konsep urban contemporary ini. Yang penting kalau anda ingin menghias kediaman anda menggunakan konsep ini, pastikan ianya ringkas dan pastikan ianya juga dapat memberikan ketenangan kepada